Cuba anda lihat komen ini. Adakah masih berbaloi saya melabur emas walaupun harga emas sekarang sedang meningkat? Saya terima komen ini setahun yang lalu dan pada waktu itu harga emas kita RM346 per gram. Hari ini harga emas naik kepada RM493 per gram. Kenaikan harga emas setinggi 42.5% hanya dalam masa 1 tahun sahaja. 1 tahun yang lalu, harga RM346 per gram dianggap mahal. Sekarang, ia dianggap murah kerana harga itu sudah pun menjadi sejarah. Kenaikan harga emas hanyalah persoalan masa sahaja. Jadi jangan rasa tertekan sebab beli emas mahal. Sebab hakikat emas, tidak ada satu zaman pun yang kita rasa harganya murah. Bagi yang sudah ada simpanan dalam bentuk duit, tukarkan sebahagian simpanan anda ke dalam bentuk emas fizikal kerana ia dapat melindungi kekayaan anda dari inflasi dan kejatuhan mata wang. Bagi yang berminat untuk mengalihkan sebahagian simpanan anda ke dalam bentuk emas fizikal, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.